kita bersama-sama berdoa supaya Datuk Najib berjaya melepasi halangan ini. Saya katakan demikian kerana apa sahaja yang diberitakan di dalam media sosial itu mempunyai unsur fitnah, mahnah dan tribulasi. Tuan-tuan, marilah kita berazam agar fitnah itu terhenti di hujung jari kita. InsyaAllah negeri dan negara kita akan digolongkan di dalam golongan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaAllah. Datuk Onn Jaafar, penggagas UMNO, dituduh sebagai pengkhianat sehingga meninggalkan parti, menubuhkan parti negara. Tunku Abdul Rahman berhadapan dengan situasi yang lebih getir, yang akhirnya terpaksa meletak jawatan. Begitu juga dengan Tun Razak, dicabar berkali-kali. Apabila Tun Razak dicabar oleh Datuk Harun Idris, Menteri bukan Idris Harun, tuan. Ada yang ngangguk tu baca Idris, bukan, Harun Idris dicabar sehingga Tun Razak meninggal berhadapan dengan Tun Husin Onn yang berhadapan dengan berbagai kekangan politik sehingga terpaksa meletakkan jawatan ketika Datuk Husin Onn ketika itu berada di kekuatan yang paling maksima, iaitu menggagaskan amanah saham nasional yang kita nikmati kemakmurannya sehingga hari ini. Lepaskan jawatan. Tun Mahathir tak sunyi, 3 timbalan di bawahnya. Kesemuanya berhadapan dengan situasi yang cukup getir dan kritikal sehingga UMNO diharamkan. Sesuatu yang kita kira tak patutnya berlaku, sebuah parti yang mentadbir dan memerintah negara diharamkan oleh pendaftar pertubuhan, tetapi kita berjaya melepasi halangan itu. Begitu juga dengan Tun Abdullah Badawi yang dikatakan tidak bermaya untuk memimpin, akhirnya melepaskan jawatan. Dan hari ini Datuk Najib tak sunyi daripada tomahan dan mehnahan itu.